Dia tengok resource. Dia turun kan? Itu sama lah. Andu lah. Andu, lepas tu buat untuk surat yang bulan lain pula. Kan? Dia dapat kosong. Ah. Tapi nanti kalau barang ada juga. Kalau sini jadi kesempatan. Apa? Ha. Ha? Tak nampak besar kita nak tengok result dia. Result dia sampel takkan nak bagi sampel. Kalau nak tengok sampel mestilah sempurna. Kita kena letak 100%. Faham tak konsep sampel? Kita nak tengok bentuk dia tu. Prototype. Ada tak prototype tu dia buat tak sempurna kan? Tak siap. Tak boleh bagi prototype. Prototype ni walaupun dia sampel, tapi prototype tu mestilah bentuk yang nak propose tu. Tahu tak? Walaupun projek ni belum jalan lagi. That's why kita kena letak 100%. Tengok dulu bentuk dia tu, bentuk perjalanan projek tu. Ke mana program yang kau buat ni bentuk dia yang tadi ya. Lain orang lain jauh. Boleh faham tak? Okay, lari kan tadi. Yang kau kan update projek tu kau dapat persen kan. Persen tu fizikal. Lari tengok dari segi cost pula. Dari segi cost. Okay, insert column. Actual cost. Tu yang apa resource name tu boleh hide lah tu. Resource name boleh hide. Okay, lepas tu pula sama juga. Buat tag 1. Tag 2. Tag 1 dah diguna pakai lah.
Buat tag 2 pula. Kat teks 2, kat sini sama juga. Tag 2 tu, lepas tu field setting, ubah title tu, jadi schedule course. Schedule course. Hmm? Boleh. Okay, baik. Sama juga, fungsi dia sama juga. Kau update projek tak? Apa yang keluar tu, tapi kau kena ni dulu, undo dulu, biar jadi kosong. Undo. Setiap kali kau nak buat report baru, kau kena undo lah. Kalau tak, dia akan bertindih amount tu. Amount tu dia akan bertindih. Nanti dia akan jadi double counting. Tak boleh undo lah. Tak apa, buat lain tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Undo lah, undo. Undo bagi jadi kosong. Nanti column tu buat lain. Cuma field setting tu nama dia lain. Nama dia adalah schedule cost versus actual cost. Dia faham tak? Yang tadi tu persen kan? Persen schedule versus persen complete. Ini lain pula. Ya. Macam mana? Macam biasa. Kau di projek. Kau tengok yang ni kau nak tengok cost. Ikut suka kau. Tarikh tu bila kau nak. Kan? Bila yang kau nak berkaitan tu. Yang berkaitan. Kos mana kos? Nampak tu? Kan? Fizikal berapa persen? 20% kan? Kewangan berapa RM? Yang ni aku dapat ni semua ni ada schedule. Kau dah copy? Copy paste kat schedule. Apa dia? Dia siring lah. Sekarang ni kau update lah. Nak tengok. Berapa actual program kau tu. Nanti dia akan bersamaan dengan actual cost lah. Kau tengok. Lagi cost tu berubah. Nampak? Dia berubah. Nampak? Ada berubah. Dia faham tak? Kita buat pelan-pelan lah. Faham ni dulu. Ni basicnya. Ini basic yang mana yang menyerabutkan. Benda basic yang bagi serabut. Benda basic pun serabut. Tu kau tahu kena pelan-pelan. Tu tak masuk lagi yang detail-detail tu. Kalau yang basic pun kau tak boleh. Kau tak boleh nak faham. Macam mana kau nak terima lagi yang tu? Kepada dalam masa yang sama boleh juga tengok resource. Tu kata all in one. All in one. Hanya sekali klik update projek, semua boleh tahu. Kan? Resource boleh tahu. Gunaan dia kan. Bagai-bagai Banyak cerita ni.
Aku punya package ni, dia ada step-step dia. Basic, intermediate, advance based on checklist JKR. Lepas tu EOT, lepas tu door. Full spec dia. Harga 2,300 kan. Lepas tu semua. Memang mahal.